Geng, tercabut kan termostat dia. Ni bukan bocor lalu patah terus, tercabut dia ni. Macam aku pernah cerita sebelum ni lah, untuk model yang engine 1.3 ni, isu dia untuk termostat, untuk bahagian coolant dia, kat bahagian termostat dia spesifik yang aku bagi selalunya dia bocor kat ni tau, bahagian penyambung dia. Kat bahagian penyambung, dia bocor kat bahagian penyambung ni lah. Tapi customer ni dia datang kat itu memang RAM-nya. Nampak ni tercabut terus. Ni aku nak bagi tahu kepada pengguna-pengguna Mercedes yang menggunakan model W177, A180, A200 lah. Benda ni aku advise kalau dah macam ni gaya, nampak gayanya sekarang ni dia dah jadi macam ni punya case. Punya advice kepada korang semua, jangan tunggu dia bocor pun ada tanda lah. Sebab macam customer ni datang kat kita mileage dia baru 70,000 Memang ada rekod servis semua lah. Daripada dia beli baru kereta dia sampai sekarang lah. Walaupun kereta ni jarang jalan, owner ni ada rekod servis daripada kereta dia baru beli. Kereta ni model 2019 punya, mileage dia 70,000 memang verified betul punya. Owner jarang jalan, cuma dia ada rekod servis semua. Kita advise kepada korang pengguna-pengguna model ni aku advise jangan tunggu dah bocor. Korang mileage 70,000, 80,000 tak pernah kena thermostat housing, aku advise buat je terus. Macam customer ni nasib baik, dia berhenti. Cooler level menyala, dia berhenti terus sebab dia baru keluar daripada rumah. Ni kes nasib baik ni, baru keluar daripada rumah ni. Ingat, pada pengguna-pengguna Mercedes model W177 aku nak bagi korang kalau sana. Mileage korang 60,000, 70,000, 80,000. Tak pernah tukar thermostat aku advise tukar terus, tak payah tunggu bocor dah. Kalau tidak nampak ni, tercabut. Aku tak pernah jumpa gitu thermostat tercabut kan. Korang berada berhampiran Putrajaya dan Cyberjaya, boleh roger kita orang Transmatic Auto Van. Kita buka daripada Sabtu sampai Khamis. Apa boleh roger kita orang.